Mari guys, jom kita test Bose Lab baru punya dashcam, iaitu G980H, tetapi yang Pro version. Yang ini dia depan 4K, belakang 2K. Dia siap ada bagi satu CP filter macam action cam tau. So dalam kotak korang memang akan dapat apa yang korang perlu. Terutamanya korang boleh dapat dia punya dashcam depan lah. Ada memory card 64GB lagi, wire untuk korang cucuk tempat rokok dan juga kamera belakang. Okay, sekarang ni mereka ada extension wire untuk kamera belakang. Tak perlu potong wire. Sesiapa yang pandu lori, korang boleh pakai extension wire ini saja. Panjangnya 3 meter tau. Kamera ini dia tak boleh adjust kiri kanan, tetapi dia boleh adjust atas bawah. Mula-mulanya masa korang cucuk, dia akan masuk ke setting itu semua, bagi korang pilih banyak jenis bahasa. Lepas itu korang set korang punya date and time, dan korang boleh set di antara korang nak KMH ataupun MPH. Lepas siap semua setting, dekat skrin dia ada bagi tunjuk line merah. Barulah korang tampar dekat cermin bagi align dengan posisi korang. Tekan button untuk switch front and back, sangat-sangat laju. Boleh masuk ke dalam setting kalau korang nak adjust sendiri korang punya preference. Kamera ni ada parking monitor juga. Lepas dah siap pasang, kita boleh adjust atas ataupun bawah, depends on posisi korang. Dashcam ini ada pedestrian warning kalau dia nampak orang lalu tepi jalan. Cuaca siang dan petang kalau korang nak pasang ND filter, tak ada skru, cuma tolak masuk saja. Connect dengan apps Bose Lab pun sangat laju. Sesetengah dashcam korang nak connect dengan apps pun leceh. Wi-Fi tak ada lah, Bluetooth tak ada lah, susah nak detect lah. Untuk Bose Lab punya apps, kalau korang menghadapi accident, nak masuk ke dalam apps untuk save video clip, sangat-sangat cepat. Dia asingkan footage kamera depan dan juga kamera belakang supaya korang tak pening. Korang nak save video clip secara gyro macam ini pun boleh. Boleh tengok KMH, boleh tengok map. G980H Pro ini malam pun clear tau. Ada setting korang nak turn on ataupun turn off ikut suka hati korang, dan banyak lagi lah setting korang boleh ubah sendiri. So hey guys, sekarang ni aku recording dengan Bose Lab. Yang ni baru pun tau. Dia depan 4K, belakang 2K. Yang dulu punya jenis yang macam ni, G980H yang tak ada Pro. Dia itu 4 channel, dia boleh record kiri kanan juga. Tapi yang itu depan dia cuma 3K. Lepas tu tepi kiri kanan dan juga belakang 1080. Yang ini dia depan 4K, belakang 2K. Korang tengok dia punya footage steady kan. Ini adalah footage ketika waktu malam. Misalnya aku lupa nak cabut ND filter, tetapi walau bagaimanapun dia 4K, dia memang nampak jelas. So kawan-kawan sekalian, Bose Lab G980H Pro ini memang not bad. Depan 4K, belakang 2K.